Ni sebut lah. Ni. Ni sebut ni. Kaki. Ya. Pening aku lah. Depan ni. Depannya pokok Cina ni. Ni dia. Kau tengok design kedai dia. Oh lama. Bersih kedai kau Kau buka. Pagi pukul 10 sampai pukul 10. Delivery sampai pukul 11. Oh. Dekat mana ni? KL lah. Dekat Kaki kat Taman Sri Sinar Segambut. Segambut KL. Ingat kan? Segamat. Segambut KL. Kat Sukari dia punya ada omelette. Apa dia? Kat Sukari dia punya ada omelette. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni tau, lembut. Suapan yang ketiga. Oh ni burger with fries. Gigitan yang pertama. Suapan yang kedua pun sama. Balance. Baik sauce, baik black pepper, baik apa jua dalam ni, balance. Rasa dia sama rata. Curry chicken. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Apa dia cakap? Sedap. Memang sedap. Antara tiga-tiga ni, yang sedap bagi aku better cheesy kat Sukari. Ni best. Antara tiga-tiga ni paling best. Kari udon. Okay. Pocket. Beef croquette. Pertama kali aku review, pertama kali dia bagi aku pakai chopstick. Dia jangan pandai gedah pada aku tau. Aku boleh pakai chopstick tau. Bismillahirrahmanirrahim. Kari kuat ni. Dia punya mie kuning ni macam cendol lah, lembut gila lah. Best. Octopus daging octopus kau jangan fikir lain tau. Daging octopus. Suka banyak. Jujur, ni tak best. Dia kena dengan beef croquette bau ngam. Yang ni betul kawan dia. Memang sedap kena. Best. Jadi kau nak pergi tu. Kau waste tu. Waste. Yang ni dekat Segambut KL. Kau waste kan.